syurna bil iman. Allahumma syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang menghadiahkan kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang tiada tandingan dalam hidup insan. Salawat dan salam buat Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, penyuluh jalan kebenaran, membawa risalah agung untuk menyelamatkan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renung sejenak. Apakah arti hidup ini jika tidak kerana Allah? Sepelah kita tanpa iman yang hiasi jiwa. Hari ini, saya berdiri di sini untuk mengajak hati-hati kita kembali kepada asas, kembali kepada tujuan hidup yang sebenar, iaitu beriman kepada Allah. Hidup berarti kerananya. Beriman kepada Allah bermaksud kita percaya, yakin dan patuh sepenuh hati bahawa Allah itu wujud, Maha Esa dan sekutu baginya. Dialah pencipta kita, dialah pemberi rezeki, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada segala sesuatu yang setara dengannya. Inilah asas akidah kita. Tanpa iman kepada Allah, hati menjadi kosong, hidup menjadi keliru. Tetapi bila iman hadir, hidup terasa bermakna lalu diuji berkali-kali. Hadirin sekalian, iman bukan sahaja di hati, tapi juga perlu dibuktikan dengan perbuatan. Iman membuatkan kita jujur, iman membuatkan kita solat, iman menjadikan kita pelajar yang amanah dan anak yang taat. Sabda Rasulullah SAW, iman ada lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi ialah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah membuang duri di jalan. Dan malu itu juga satu cabang daripada iman. Lihatlah betapa iman menyentuh setiap sudut kehidupan. Iman menjadikan kita insan yang baik, bukan sahaja di masjid, tetapi juga di rumah, di sekolah, di mana saja kita berada. Hadirin yang saya muliakan, bila kita hidup kerana Allah, perkara kecil pun boleh jadi pahala. Belajar kerana Allah, bersahabat kerana Allah, membantu guru dan rakan kerana Allah, semuanya diberi ganjaran olehnya. Hadirin sekalian, gejala murtad semakin berleluasa. Pemikiran liberal kian parah dan ada yang berani mencabar hukum Allah. Na'udzubillah. Orang yang ikhlas beriman kepada Allah tidak akan meninggalkan amal ibadah dan kebaikan. Seperti kata bidalan, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Oleh yang demikian kawan-kawan, marilah kita menjaga dan mempertahankan iman dan akidah kita agar terus mekar demi agama Islam yang tercinta. Tanam pinang di tepi titi, tumbuh rendang, subur sekali. Orang beriman disayangi ilahi, di dunia bahagia, di akhirat abadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.